antarbudaya adalah asas pada kejayaan dalam perniagaan dan hubungan diplomatik di dunia yang semakin global. Di Malaysia, sebagai sebuah negara berbilang budaya, pemahaman mendalam tentang komunikasi silang budaya adalah penting untuk menjalin hubungan baik dengan pelbagai pihak dari latar belakang budaya yang berbeza. Rundingan antarabangsa menjadi aspek penting dalam diplomasi, perniagaan dan kerjasama silang budaya. Komunikasi berkesan adalah kunci untuk mengatasi perbezaan ini dan memastikan hasil rundingan yang berjaya. Salah satu sebab yang paling penting mengapa komunikasi antarabudaya adalah penting ialah menggalakkan persefahaman antara individu dari latar belakang yang berbeza. Setiap budaya mempunyai set nilai, adat dan gaya komunikasi sendiri. Dan tanpa kesedaran tentang perbezaan ini, miskomunikasi boleh berlaku. Sebagai contoh, isyarat yang dilihat mesra dalam satu budaya mungkin dianggap sebagai menyinggung perasaan dalam budaya yang lain. Dalam konteks perniagaan, komunikasi antarabudaya yang berkesan adalah penting untuk membina perkongsian antarabangsa yang berjaya. Apabila syarikat berkembang ke pasaran antarabangsa, mereka mesti memahami nuansa budaya yang mempengaruhi tingkah laku pengguna, taktik rundingan dan amalan pengurusan. Sebagai contoh, dalam setengah budaya, tawaran perniagaan dibina berdasarkan hubungan peribadi dan kepercayaan. Manakala dalam budaya lain, kecakapan dan syarat kontrak mungkin diutamakan. Dengan memahami jangkaan budaya ini, perniagaan boleh mengelakkan kesilapan yang mahal dan mewujudkan hubungan yang lebih kukuh dan memanfaatkan pelanggan dan rakan kongsi dan pekerjaan antarabangsa. Cabaran dihadapi wakil Malaysia dalam perbincangan antarabangsa. Yang pertama, cabaran bahasa. Halangan bahasa seperti salah sebutan, kesalahan tata bahasa dan pembendaharan kata yang terhad seringkali menjadi penghalang dalam komunikasi. Untuk mengatasinya, wakil Malaysia perlu mahir dalam bahasa Inggeris dan memahami variasi dialek tempatan agar dapat berkomunikasi dengan lebih lancar. Yang kedua, perbezaan gaya komunikasi. Malaysia menggunakan gaya komunikasi konteks tinggi di mana banyak makna disimpulkan melalui bahasa badan, nada dan pemahaman budaya yang dikongsi. Sebaliknya, budaya barat cenderung menggunakan komunikasi konteks rendah di mana mesej disampaikan dengan lebih jelas dan langsung. Dan yang terakhir, norma komunikasi bukan lisan. Bahasa badan, ekspresi muka dan gerak isyarat boleh ditafsirkan secara berbeza merentas budaya. Contohnya, di Malaysia, mengelak daripada bertentang mata secara langsung sering dianggap sebagai tanda hormat, terutamanya apabila bercakap dengan seseorang individu yang lebih tinggi statusnya. Malaysia sebagai sebuah negara berbilang budaya yang mempunyai hubungan perdagangan antarabangsa yang kukuh membentangkan kes unik untuk memahami bagaimana rangka kerja budaya mempengaruhi strategi perundingan. Rundingan antarabangsa yang melibatkan Malaysia selalunya memerlukan kesedaran mendalam tentang nilai kolektivisme, struktur hierarki dan gaya komunikasi tidak langsung yang boleh memberi kesan ketara kepada proses rundingan. Kerangka teori seperti dimensi budaya Hofstede dan kajian Globe membantu memahami perbezaan budaya dalam organisasi dan perniagaan. Dimensi Hofstede membantu menerangkan cara nilai budaya membentuk tingkah laku perundingan merentas negara yang berbeza. Dimensi ini menekankan cara nilai budaya membentuk tingkah laku perundingan yang meliputi jarak kuasa, individualisme versus kolektivisme, masculinity versus femininity, pengelakkan ketidakpastian serta orientasi jangka panjang versus pendek. Kajian Globe pula menambah dimensi seperti kolektivisme dalam kumpulan dan pengelakkan ketidakpastian, memberikan perspektif yang lebih luas mengenai norma budaya dan amalan perniagaan antarabangsa. Pemahaman ini adalah penting untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi dan rundingan antarabangsa. Kecekapan antara budaya. Rangka kerja ini menekankan kepentingan hubungan interpersonal dan pembinaan kepercayaan dalam rundingan Malaysia. Tidak seperti model rundingan barat yang sering mengutamakan kecekapan transaksi, rundingan Malaysia menggabungkan unsur keharmonian, rasa hormat dan komunikasi tidak langsung. Kecekapan antara budaya dalam rundingan Malaysia memerlukan kesesuaian dengan norma hubungan seperti membina kepercayaan melalui mesyuarat tidak formal, menunjukkan kesabaran dalam membuat keputusan dan memahami isyarat bukan lisan.
Melakukan kajian dan penyelidikan tentang sensitiviti budaya adalah langkah awal yang penting bagi Wakil Perundingan Malaysia untuk bersiap sedia menghadapi cabaran komunikasi antarabangsa. Dengan memahami nilai dan norma budaya asing, Wakil Malaysia boleh mengenali adat resam, kepercayaan, nilai sosial dan norma komunikasi pihak lawan. Ini termasuk memahami sejarah hubungan diplomatik dan isu-isu sensitif yang mungkin timbul dalam perbincangan. Latihan kepekaan budaya juga diperlukan untuk meningkatkan kesedaran tentang perbezaan budaya dan cara mengatasinya. Kajian dan pendidikan memainkan peranan asas dalam membangunkan sensitiviti budaya, membolehkan individu memahami berbagai persepsi, tradisi dan gaya komunikasi. Dari perspektif Malaysia, sensitiviti budaya mempunyai kepentingan kerana warisan pelbagai budaya negara yang kaya. Masyarakat Malaysia yang pelbagai yang terdiri daripada Melayu, Cina, India dan orang asli menawarkan kelebihan unik dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan norma budaya yang berbeza. Kepelbagaian yang wujud ini membolehkan para profesional dan penyelidik Malaysia asas yang kukuh dalam fleksibiliti budaya. Ia membolehkan mereka cemerlang dalam penglibatan global. Sebelum memasuki rundingan antarabangsa, Wakil Perunding Malaysia perlu menjalankan kajian mendalam mengenai latar belakang budaya pihak yang bakal dirunding. Ini termasuk memahami adat resam, kepercayaan, nilai-nilai sosial dan norma komunikasi negara atau organisasi yang terlibat. Melakukan kajian mendalam tentang budaya asing membantu Wakil Malaysia memahami nilai dan norma pihak lawan. Latihan kepekaan budaya meningkatkan kesedaran tentang perbezaan budaya dan cara mengatasinya. Terdapat 3 kajian penyelidikan dan sensitiviti. Yang pertama ialah teori Hofstede. Teori budaya Hofstede memberikan rangka kerja yang berguna untuk memahami perbezaan budaya dalam organisasi. Dimensi seperti jarak kuasa, individualisme versus kolektivisme, masculinity versus femininity, penghindaraan, ketidakpastian dan orientasi jangka panjang memberikan panduan praktikal tentang bagaimana budaya pengaruhi interaksi manusia. Memandangkan globalisasi terus menghubungkan ekonomi dan budaya, dimensi Hofstede kekal relevan untuk rundingan antarabangsa. Strategi kepimpinan dan tingkah laku organisasi, rangka kerja ini membantu individu dan institusi memahami kecenderungan budaya, mengurangkan salah faham dan memupuk kerjasama dalam persekitaran berbilang budaya. Yang kedua adalah penguasaan bahasa dan intonasi. Bahasa merupakan alat utama dalam komunikasi dan perundingan. Oleh itu, penguasaan bahasa yang baik adalah satu keperluan penting bagi Wakil Perundingan Malaysia. Selain itu, cara pertuturan, nada suara dan intonasi juga memainkan peranan besar dalam memastikan mesej disampaikan dengan jelas dan tidak menyinggung perasaan pihak lain. Peneutralan intonasi pula merujuk kepada proses mengubah suai corak pertuturan untuk meminimumkan akses serantau. Memastikan komunikasi yang lebih jelas dan difahami secara universal. Penguasaan bahasa Inggeris adalah penting untuk meningkatkan untuk komunikasi global. Profesional Malaysia yang berhasrat untuk menyepadukan ke dalam pasaran global mendapat manfaat daripada memperhalusi penguasaan bahasa Inggeris mereka dan menetralkan intonasi agar sejajar dengan piawaian antarabangsa. Memastikan komunikasi yang lebih jelas dan berkesan. Dan yang terakhir adalah latihan, kebudayaan dan simulasi. Program latihan budaya dan simulasi membantu profesional berinteraksi dalam persekitaran budaya yang berbeza. Ini termasuk pembiasaan individu dengan gaya komunikasi berbeza dan mempersiapkan mereka untuk situasi sebenar. Latihan kebudayaan merujuk kepada program berstruktur yang direka untuk mendidik individu tentang norma budaya, nilai, gaya komunikasi dan etika perniagaan yang berbeza. Matlamatnya adalah untuk meningkatkan pemahaman silang budaya dan mengurangkan salah faham budaya dalam interaksi antarabangsa. Simulasi budaya pula melibatkan pengalaman interaktif yang membolehkan individu mengamalkan interaksi silang budaya dunia sebenar dalam persekitaran terkawal.
Kecerdasan budaya, culture intelligence atau CQ merujuk kepada keupayaan seorang individu untuk berfungsi dengan berkesan dalam persekitaran yang pelbagai budaya. Ia melibatkan pemahaman, penguatan dan penyesuaian diri dengan pelbagai konteks budaya yang penting dalam dunia global yang saling berkaitan pada hari ini. Di Malaysia, sebagai contoh, yang merupakan negara berbilang budaya dengan masyarakat Melayu, Cina, India dan orang asli, CQ yang tinggi adalah penting untuk memupuk keharmonian sosial dan kerjasama yang berkesan. Kecerdasan budaya CQ terdiri pada 4 komponen utama. Yang pertama, kognitif CQ merujuk kepada pengetahuan individu tentang norma, amalan dan konvensyen budaya yang berbeza. Ia melibatkan pemahaman bagaimana budaya mempengaruhi tingkah laku, nilai dan gaya komunikasi. Sebagai contoh, seorang profesional perniagaan Malaysia yang bekerja dengan rakan sejawat dari Jepun perlu memahami bahawa membongkok adalah cara memberi salam yang biasa di Jepun. Yang kedua, metakognitif merujuk kepada keupayaan individu untuk merenung dan mengawal selia andaian budaya dan proses pemikiran mereka sendiri semasa interaksi silang budaya. Ia termasuk kesedaran tentang prasangka peribadi dan usaha sedar untuk menyesuaikan tingkah laku dengan sewajarnya. Yang ketiga, motivasi. Motivasi CQ merujuk kepada minat, dorongan dan keyakinan individu untuk melibatkan diri dengan orang dari budaya yang berbeza. Individu dengan tahap motivasi CQ yang tinggi lebih cenderung untuk mencari pengalaman berbilang budaya dan menikmati pekerjaan dalam pasukan yang berbagai. Yang terakhir, tingkah laku CQ merujuk kepada keupayaan individu untuk menyesuaikan tingkah laku lisan dan bukan lisan mereka agar sesuai dengan konteks budaya yang berbeza. Ini termasuk menaraskan pertuturan, gerak isyarat, bahasa badan dan etika agar sejajar dengan jangkaan budaya. Dengan meningkatkan keempat-empat komponen ini, profesional boleh meningkatkan keupayaan mereka untuk mengemudi perbezaan budaya, membina hubungan yang kukuh dan berjaya dalam perniagaan serta komunikasi global. Strategi komunikasi mengatasi perbezaan budaya dalam rundingan antarabangsa, terutamanya di negara yang pelbagai budaya seperti Malaysia. Strategi komunikasi yang berkesan adalah penting untuk merapatkan jurang budaya. Ini merujuk kepada kaedah atau pendekatan yang digunakan untuk memastikan komunikasi yang berkesan antara individu atau kumpulan dari latar belakang budaya yang berbeza. Dalam konteks perniagaan, diplomatik atau interaksi sosial, perbezaan budaya seperti gaya komunikasi, norma sosial dan jangkaan tingkah laku boleh menyebabkan salah faham jika tidak ditangani dengan baik. Oleh itu, strategi ini bertujuan untuk merapatkan jurang budaya, meningkatkan pemahaman bersama dan memastikan interaksi yang harmoni serta produktif. Teknik mendengar dan penjelasan aktif. Mendengar secara aktif dan bertanya soalan yang menjelaskan membantu mengelakkan salah faham. Teknik penjelasan seperti memecahkan maklumat kompleks kepada istilah yang mudah juga membantu meningkatkan persefahaman bersama. Strategi ini melibatkan pendengaran secara aktif tanpa gangguan dan memberi maklum balas untuk memastikan mesej difahami dengan betul. Teknik penjelasan seperti mengulang maklumat dalam bentuk yang lebih mudah atau menggunakan contoh juga membantu mengelakkan salah tafsir. Gaya komunikasi lisan dan bukan lisan. Menyesuaikan gaya komunikasi lisan seperti menggunakan bahasa yang sopan dan tidak langsung serta gaya komunikasi bukan lisan seperti memahami bahasa tubuh, gerak isyarat dan ekspresi muka yang sesuai dengan budaya setempat adalah penting untuk memastikan mesej disampaikan dengan jelas dan difahami. Gaya komunikasi lisan dan bukan lisan perlu disesuaikan mengikut konteks budaya. Contohnya, di Malaysia, komunikasi tidak langsung dan bahasa tubuh yang sopan adalah penting, manakala budaya barat lebih mengutamakan kejelasan dan ketegasan. Kepercayaan dan hubungan. Pembinaan hubungan adalah penting sebelum meneruskan rundingan perniagaan. Di Malaysia, pembinaan hubungan adalah asas sebelum meneruskan rundingan perniagaan. Budaya muka dan keharmonian memainkan peranan penting dalam memupuk keyakinan dan kepercayaan. Strategi komunikasi adalah alat untuk memastikan interaksi antara budaya berjalan lancar tanpa salah faham.
Contohnya, dalam rundingan perniagaan antarabangsa, wakil Malaysia perlu memahami bahawa budaya Barat lebih terbuka dan langsung, sementara budaya Asia seperti Malaysia lebih halus dan tidak langsung. Dengan menggunakan teknik mendengar aktif, menyesuaikan gaya komunikasi dan memahami norma budaya, kedua-dua pihak dapat mencapai hasil yang saling menguntungkan. Komunikasi yang berkesan adalah asas kepada kejayaan dalam rundingan antarabangsa, terutamanya apabila melibatkan perbezaan budaya yang ketara. Bagi perunding Malaysia, cabaran dalam berinteraksi dengan rakan sejawatan dari negara lain seringkali timbul akibat perbezaan gaya komunikasi, norma sosial dan nilai budaya. Oleh itu, cadangan penambahbaikan ini bertujuan untuk membantu perunding Malaysia mengatasi halangan budaya tersebut dengan lebih cekap melalui pembangunan kepekaan saling budaya, pembinaan hubungan yang kukuh, fleksibiliti dalam proses rundingan dan kepekaan terhadap amalan agama serta hierarki. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, integrasi perundingan akan menjadi lebih lancar, saling memahami dan produktif, dan seterusnya membuka peluang untuk kerjasama jangka panjang yang bermanfaat bagi semua pihak. Membangunkan kepekaan dan kesedaran silang budaya. Salah satu aspek penting dalam komunikasi berkesan adalah memahami dan mengakui perbezaan budaya, terutamanya di Malaysia yang merupakan negara berbilang budaya dengan kumpulan Melayu, Cina, India dan orang asli. Latihan kepekaan budaya dapat membantu profesional memahami perbezaan dalam komunikasi lisan dan bukan lisan antara budaya yang berbeza. Sebagai contoh, apabila berinteraksi dengan rakan sejawatan dari Barat, perunding Malaysia perlu peka terhadap gaya komunikasi langsung mereka, manakala di Malaysia, komunikasi tidak langsung lebih diutamakan. Dengan meningkatkan kesedaran tentang perbezaan ini, wakil Malaysia dapat mengelakkan salah faham dan membina hubungan yang lebih kukuh. Membina hubungan sebelum berunding. Di Malaysia, pembinaan hubungan adalah langkah penting sebelum meneruskan rundingan perniagaan kerana budaya muka memainkan peranan yang kritikal. Ia bermakna mengekalkan rasa hormat dan keharmonian adalah keutamaan utama dalam interaksi perniagaan. Sebagai contoh, rundingan dengan pihak Jepun atau China seringkali melibatkan pertemuan sosial terlebih dahulu untuk membina keyakinan dan kepercayaan. Perunding Malaysia harus memberi perhatian kepada elemen-elemen ini dengan meluangkan masa untuk perbualan tidak rasmi sebelum menyentuh isu-isu perniagaan yang lebih serius. Fleksibiliti dan kesabaran dalam kepantasan rundingan. Rundingan di Malaysia cenderung mengambil langkah yang lebih perlahan berbanding jangkaan Barat kerana budaya Malaysia mementingkan kesabaran dan membuat keputusan selalunya merupakan proses yang lebih disengajakan, terutamanya dalam konteks kumpulan atau hierarki. Perunding dari negara lain mungkin mendapati langkah ini mengecewakan atau tidak cekap, tetapi tergesa-gesa atau mendesak untuk membuat keputusan pantas boleh dilihat sebagai tidak menghormati. Oleh itu, para perunding antarabangsa harus menyesuaikan jangkaan mereka mengenai masa dan bersikap sabar semasa proses perundingan. Menekankan komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung adalah norma dalam budaya Malaysia di mana perkataan-perkataan halus digunakan untuk mengelakkan konfrontasi atau menyinggung perasaan. Contohnya pernyataan seperti, saya percaya terdapat beberapa kawasan di mana kita boleh menemui penjajaran yang lebih baik, adalah cara yang lebih sensitif budaya berbanding cadangan ini tidak boleh diterima. Memahami pentingnya komunikasi tidak langsung akan membantu perunding antarabangsa berinteraksi dengan lebih berkesan tanpa menyebabkan ketegangan. Menyedari kepentingan struktur hierarki. Struktur hierarki yang kukuh adalah penting dalam organisasi Malaysia di mana penghormatan kepada kepimpinan kanan sangat diutamakan. Keputusan seringkali memerlukan kelulusan daripada individu yang berpangkat lebih tinggi dan ini memastikan terdapat rantai perintah yang jelas. Perunding antarabangsa harus menyedari dinamik ini dan menghormati hierarki dengan tidak melangkau kuasa ahli kanan. Menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin kanan dan mematuhi rantai perintah boleh mencipta proses rundingan yang lebih lancar. Dan yang terakhir, kepekaan terhadap amalan agama dan budaya. Agama memainkan peranan penting dalam masyarakat Malaysia dengan Islam sebagai agama utama diikuti oleh Buddha, Kristian dan Hindu.
Pengaruh agama ini membentuk tingkah laku sosial serta interaksi perniagaan. Sebagai contoh, semasa bulan Ramadan, waktu bekerja mungkin diselaraskan dan mesyuarat sering dijadualkan mengikut solat atau puasa. Selain itu, keperluan pemakanan halal juga perlu diambil kira. Menyesuaikan diri dengan amalan agama dan budaya ini menunjukkan rasa hormat serta membantu dalam membina hubungan yang lebih baik dan meningkatkan keberkesanan rundingan. Merapatkan jurang budaya dalam rundingan antarabangsa memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamik budaya pelbagai rupa sebuah negara, khususnya Malaysia, yang dibentuk oleh pelbagai etnik dan pengaruh agama yang kuat. Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan budaya dan agama menghasilkan gaya komunikasi yang menekankan komunikasi tidak langsung, penghormatan kepada hierarki serta pentingnya hubungan peribadi dalam perniagaan. Oleh itu, perundingan yang ingin berjaya mestilah peka terhadap nuansa ini dan mampu menyesuaikan pendekatan mereka dengan sewajarnya, sama ada melalui kesabaran dalam proses rundingan, memahami kehalusan komunikasi bukan lisan, atau memberikan penghormatan kepada struktur hierarki dan amalan keagamaan. Dengan meningkatkan kepekaan budaya melalui latihan, penyelidikan dan pembinaan hubungan awal, perunding dapat mencipta persekitaran yang saling hormat dan produktif. Akhir sekali, strategi komunikasi yang berkesan seperti teknik mendengar aktif, penyesuaian gaya komunikasi lisan dan bukan lisan, serta penekanan kepada pembinaan kepercayaan adalah asas kepada kejayaan dalam rundingan antarabangsa. Kecerdasan budaya CQ juga memainkan peranan penting dalam membantu individu berfungsi dengan cekap dalam persekitaran yang pelbagai seperti dimensi of state dan usaha untuk menghargai perbezaan budaya. Perunding Malaysia boleh merapatkan jarang budaya dan membina kerjasama jangka panjang yang bermanfaat bagi semua pihak. Keupayaan untuk beradaptasi dan berkomunikasi secara efektif dalam konteks pelbagai budaya adalah langkah utama ke arah kejayaan global.